Katakanlah Mahathir for example. Dia 1 bulan dia biasa buat berapa kes dekat Prudential? Saya minimum ni. Minimum 5 je. Dia minimum 5. Ya. Tapi ada masa-masa boleh buat sampai? Itulah daripada saya. 10 tak pernah? 10 tak pernah. Oh, katakanlah 5. Kita tak payah kerja kuat-kuat. Katakanlah contoh kita buat yang ini 3 kes, yang ini kita buat 2 kes. Boleh tak kita buat 6 lah? Maknanya 3 jabur 3 boleh? Ya? Mari kita buat matematik. Ya? Okey, 3 kali dengan 3,600 berapa? Kira? Berapa? 36. Okey. Ini ANP betul? Yang ini 3 kali dengan 7,200. Berapa? 400. Salah. 21,600. Dia kena double lah ni. 21,600. So, total kan? 2,400. Katakanlah you join the rintis. Ya, rintis. Maka kita akan bagi komisen campur dengan allowance RM4,000. Betul? Betul? Itu you punya jalan cerita you yang akan terjadi. You buat 32,000 2 bulan, 3 bulan. Nanti you boleh naik kepada next gen millionaire, kita bagi allowance 16,000. Bagus? Kaya balik tak? Betul ya? Saya tak nak cerita pasal allowance. Allowance ni adalah tongkat. Dia bukan selama-lamanya dapat. Ya? Kerana itu tongkat itu kita mula-mula berat. Tapi tongkat tu banyak membantu. Ya? Kakak ni, kakak. Ya. Kakak ni, kakak awak lah kan. Dia dah dapat duit tu, dia dah rancang. 3-4 bulan kumpul boleh buat rumah cash. Itu kita kena ada perancangan. Ya, Abang Dek? Ni, nak buat rumah cash tu pakai duit ni. Nanti kau kena tulis, sumbangan AIA. Dana disumbangkan oleh AIA. Siapa nak bagi? Saya buat dah. Saya buat rumah 3 biji, 1.8 million. Pakai duit AIA, 50,000 sebulan. Ya, 600,000 1 tahun, 3 tahun 1.8 million. Semua bayar cash, tak ada hutang. Sekarang ni mem masuk 10,000. Masuk 15,000. Duit ni duit Langkawi. Masuk 12,000. Kenapa? Masuk lagi bang kata. Masuk diam aja kan. Kan? Bang, bila pi banyaklah bulan ni udah dah tu bagi 1,800. 18,000 masuk. Gitu-gitu. 1,800 tanya aku. Mana boleh. Ini tidak adil. Tapi biasalah. Yang 18,000 dah belanja bang katanya. Okey, tak apa. Kita cut the story short. Katakanlah awak boleh buat takat itu saja. Istiqamah. Boleh Onci? Jangan kerja kuat-kuat banyak. Nanti kalau kau kerja banyak kurus, orang tak kenal. Orang tanya, ini Onci ke Sol ni? Dia terkejut. Ingatkan Sol tadi. Yang ini, kalau faham yang ini, menyesal buat TA. Contoh. Aduh. Tapi jangan menyesal kalau TA tu boleh buat tambah-tambah. It's okay, dia setahun sekali. Setahun sekali kau dah buat, it's okay. Sebab dia komisen setahun sekali. Mari kita kira, berapa bulan-bulan ni? 300 kali dengan berapa? Kali dengan 3, kali dengan 3, kali dengan 3, betul? Maknanya 9, betul? Faham tak kenapa 9? Sebab ini 600, sama macam 6 kes 300, betul? Sama tak?
Tak faham? Ni 300. Yang ni 600. Jadi nak kira dia, jadi 6 campur 3 kali dengan 300. 9 kali 300 berapa? Komisen 1/3, 35% berapa? 900. Kalau kali dengan 12, lebih kurang. Kau tengok figure ni. Kenaikan gaji, ini dia orang ajar ni. Ni trainer dia ajar bab-bab ni. Kira-kira produk, kontes, bulan dia ajar. Itu je dia tahu. Ya, 10,000 naik gaji 1 bulan. 5 tahun, berapa gaji kau? 10,000 kali dengan 5 tahun. Kali dengan 5. Kau boleh fikir tak gaji 50,000 hanya jual 2 produk saja. 2 idea saja. Tak payah nak hafal exclusion dia kalau perempuan mengandung macam mana. Tak payah. Ya, kemudian tiba-tiba dapatlah surat naik pula premium. Tak payah. Itu belum lagi ke telefon. Ni kawan-kawan ni. Minta maaf lah tak boleh attend sebab nak bagi entertain klien. Masuk hospital lah tu. Sebab GL lambat dia kacau kita. Bila dah sihat, terima kasih pun pada kita. 100 claim, 1 tak boleh settle, dia maki kita pagi petang siang malam. 99, terima kasih pun tidak. Sebab tu aku tak nak jual insurans. Jual takaful, jual education medical. Sebab apa tak nak jual? Saja Tolani kata, orang dah meniaga bilion-bilion. Kau makin sibuk lagi kau punya medical bodoh tu. Boleh? Kenapa dia orang jual medical? Sebab itu je yang dia tahu. Kita tak boleh salahkan dia. AI ada tak education plan? Ada. Apa nama education plan dia? Bukan. Education plan. Itu aku punya. AIA ada tak produk untuk education? Apa nama dia? Sebenarnya ada. Tapi dia dah jadi sangat complicated. Kalau dulu, saya tak nak ni, saya dulu saya develop this program bagi pada company, UPSR dapat 2,000. Ya? UPSR dapat 5A, dapat 2,000. SRP dapat 3,000. PMR. SPM dapat 5,000. Dulu. Jadi, sekarang kita tukar. Dia macam korang punya lady special tu lah. Yang beranak dapat, kahwin lagi dapat. Ya. Kalau kahwin 2 kali dapat tak? Tak. Dapat dia Eselon boleh claim 4 kali je. Dia tak kisah apa pun. Bagi surat kahwin je. Tak luluskan? Dia tak luluskan. Kahwin lagi tak boleh katanya. Kahwin lagi dan lagi tak apa dia kata. Okey. Sambung ni. Jadi balik kepada awak tadi 10,000. Hanya 1 tahun daripada sekarang. Hanya 6 orang saja. Awak kerja katakanlah 3 minggu, 1 minggu 2 closing, 1 minggu 2 closing, 1 minggu 2 closing. Tak ada pressure. Tapi janganlah pula kau pergi masak kuih tiaw pula lepas ni. Tinggallah dulu kerja tu. Boleh? Kalau kau nak masak, kau bawa pergi office hari Senin. Itu tak apa. Boleh? Setakat ni faham? Ada soalan? Sebab saya nak turun ke ilmu mahal lagi ni. Mana Cik Lan? Hello, Cik Lan.